Hari ni cikgu ada buat kerja gila. Pukul 2 daripada Selangor nak ke Ledang. So time ni pukul 5 petang. Rasa macam nak pergi Kampung Jatuh. So sekarang berada di, entahlah namanya kolam ni, tak tahu kolam apa. Diorang cakap kolam Pujasaka. Namun cikgu update nanti bila sampai ke Kampung Jatuh. Salam taklam, Assalamualaikum. Tempat camping lagi dikenang. Entah ada Malaysia Bayu pernah tidur sini guys. Berhenti seketika. Dibantu saja seorang penjatuh. Terima kasih Allah. Okay guys, cikgu dah sampai Kampung Jatuh. Alhamdulillah. Itu dia tuan puan semua, selamat taklam. Akhirnya cikgu sudah pun sampai ke Kampung Jatuh. Seperti mana cikgu buat kerja gila hari ni. Bertolak pukul 4.20 sampai pukul 5 suku. Alhamdulillah. Barang siapa yang pernah datang sini, dia mesti akan merindukan keadaan dan tempat ni. Jadi sentiasa berzikir pada Allah, selawat pada Nabi Muhammad SAW. Lemah.
nampak. Allahu Akbar. Kita jumpa nanti. Selamat malam. Assalamualaikum. Assalamualaikum, selamat malam. Akhirnya hari ni cikgu ada terdetik dah buat kerja gila. Nak pergi ledang, cakap daripada Selangor pukul 2 petang. Cikgu datang ke sini sampai sini pukul 4 suku macam tu. Cikgu naik 4.30 macam tu lah. So, cikgu sampai sini pukul 5 suku. Alhamdulillah. Kalau anda familiar dengan tempat ni, di sini namanya Ampung Jatuh di Ledang. Alhamdulillah tenang sangat hari ni. Hujan, hari ni. Kita tak ramai hari ni sebab cikgu emergency. Jadi lepas zikir kita balik. Okey, salam taklam. Assalamualaikum.